Boleh dikatakan filem kali ni ada yang dia improve daripada yang pertama tu, dan ada juga yang actually dia perlu maintain daripada yang pertama membawa kepada yang kedua ni. Jadi, adakah filem kedua ini lebih baik ataupun lebih teruk daripada yang pertama? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem aksi baru yang sedang ditayangkan di Pawagam bertajuk Gayung 2, sebuah sequel kepada Gayung 1 di bawah pengarah yang sama iaitu Faizal Ishak. Filem ni ditajuk oleh barisan pelakon yang hebat seperti Beto Kushairi, Nabila Huda, Syafi Naswi, Fauzi Laili, Sandra Lim dan ramai lagi. Filem ni merupakan kesinambungan daripada Gayung 1. Ia menceritakan fasa di mana ketika Mio Abdul Rahman bertugas sebagai pegawai polis di Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang pegawai polis, dia berjuang untuk membanteras kongsi gelap dan rasuah yang semakin berleluasa ketika itu. Namun, konflik muncul apabila kegiatan jahat di situ sebenarnya di bawah perlindungan seorang pegawai polis British. Jadi, kalau nak tahu sama ada Mio Abdul Rahman berjaya ke tidak membanteras benda tu, bolehlah tonton di Pawagam. By the way, sebelum ni aku ada buat movie Night Out with Mak Don untuk menonton Gayung 2. Ini merupakan salah satu inisiatif aku yang dah lama actually aku nak buat. Before dia aku dah pernah buat, tapi aku tak pernah war-warkan ataupun it's something yang not official. So this time dia dah jadi official, so that's why ada video, ada foto apa semua sebagai kenang-kenangan. Ini merupakan salah satu inisiatif aku untuk meramaikan lagi penonton filem lokal dan juga merapatkan penonton filem lokal dengan pembikin ataupun orang-orang dalam industri filem Malaysia. That's why juga waktu aku buat benda ni, aku letakkan mereka di bawah satu grup dan aku DM Bang Beto untuk minta jasa baik dia buat satu video pendek penghargaan kepada mereka yang nak tonton Gayung 2 ni. Dan alhamdulillah dia bagi, sebab bagi aku ini adalah salah satu cara kita appreciate penonton juga. Baik pada semua yang akan menonton filem Gayung 2 bersama dengan Mak Don malam ni di Aman Central, saya ingin mengucapkan selamat menonton. Dan sebab itu juga aku ada print satu tiket fizikal untuk lepas simpan sebagai kenang-kenangan. Dan dalam tiket tu kalau hangpa perasan ada tulis tajaan Mak Don. Actually kalau lepas ni kalau ada mana-mana founder ke, mana-mana business owner ke lepas nak sponsor movie Night Out with Mak Don ni, dialu-alukan aku akan letak logo hangpa dekat situ, logo hangpa dekat dalam video aku apa semua. So adalah benefit yang hangpa dapat. So itulah dia salah satu inisiatif baru yang aku buat untuk tahun 2026 ni, dan aku harap aku boleh buat lagi selepas ini untuk merancakkan lagi sinema Malaysia. Now back to Gayung 2. Macam aku cakap tadi, ada benda yang lepa improve daripada Gayung pertama, dan ada juga sebenarnya benda yang lepa perlu maintain daripada Gayung pertama tu di dalam Gayung 2 ini. But first of all, aku nak abang menonton Beto Kushairi sebagai Mio Abdul Rahman adalah something yang aku rasa everyone happy. Gayung pertama aku happy, Gayung kedua pun aku happy sebab dia ada aura dia tau. And also lakonan dia semua tu memberi rasa kepada penonton. And of course, siapa yang follow aku tahu yang kita sentiasa salute people yang berani keluar daripada genre kebiasaan penonton Malaysia, kerana itu adalah satu benda yang berani, yang orang kata nak tackle another market macam tu. So apa yang lebih improve dalam yang Gayung 2 ni? First pacing lah Mak. Kalau hampa perasan banyak review untuk Gayung 1 kata filem Gayung 1 draggy lah apalah kan. So Gayung 2 ni dia dah buat fast pace sikit. Walaupun dia agak lost sikit awal-awal itu, tapi kemudiannya dia dah back to tracks. And also kalau hampa perasan susunan dia actually yang ni tak berapa nak improve sangat. Dia macam agak a bit messy sikit. Maybe because dia nak sulam something tu bagi tak nampak action back to back kot. Sebagai contohnya waktu fighting sequence di Kelab Malam dan juga Underground tu kan, waktu dia nak introduce antagonis pertama tu kan, fighting sequence di kedua-dua tempat ni dia sulam sekali, sebab dia berlaku pada masa yang sama. Kalau hampa perasan lepas polis yang antagonis tu dia gaduh-gaduh tu, ada orang main bisik kat dia untuk dia pergi ke tempat Rabbit Chan pula kan, yang kongsi gelap tu kan, untuk orang kata orang kata lindung kawan tu lah daripada kes ni jadi lebih besar. So dekat situ waktu dia gabungkan kedua tu, dia okey tapi dia macam tak smooth sangat. Faham tak? Dia macam bila hang tengah sedap-sedap layan ni, tiba-tiba dia macam terpotong kesaran sikit macam tu. Dia tak smooth lah. Dia ada style yang macam bila hang layan kedua-dua fighting sequence tu, hang boleh rasa rentak dia tau. Yang ni, yang dua ni dia rasa macam ada sedikit canggung. Itu je. Tak banyak pun tapi dia still enjoyable because dia punya action tu aku happy Mak, especially dekat Kelab Malam tu dengan cara lepa berlawan. Cumanya waktu aku tonton tu aku rasa macam maybe kalau lepa takut nak buat macam tak mau bagi nampak draggy ataupun fighting sequence jadi back to back sangat, maybe lepa boleh go for the third option. Maybe lepa introduce antagonist British pegawai polis tu dulu, fighting, kemudian ada orang main bisik, then dia pergi ke Kelab Malam tu. POV dia pergi ke Kelab Malam tu adalah POV sebagai someone yang tak tahu apa jadi, macam kita penonton. So bila pergi tu kita masuk Kelab Malam tu, kita tengok ada banyak darah, orang mayat berterabak sana sini, kita pun tak tahu apa jadi sebenarnya. And then terus dia jumpa ketua kongsi
Gelap. Dekat situ baru dia reveal muka Ketua Kongsi Gelap. So dekat situ character introduction tu akan lebih orang kata besar sikit. Dia nak introduce antagonis ni. So cara dia introduce tu jadi lebih memorable dekat audience. Bila masuk tu dah barulah dia sembang pasal maybe a bit tentang apa yang dia buat sebelum ni ke, and then teruslah baru bagi tahu apa yang pegawai polis tu boleh tolong. Then barulah flashback sikit untuk bagi kedua-dua tu tak nampak back to back sangat. Maybe boleh pendekkan tempo fighting sequence di salah satu scene. And opinion aku adalah dekat underground lah. Maybe underground tu boleh pendekkan sikit sebab yang dekat kelab malam tu, fighting sequence memang cantik. Aku sangat suka dengan mereka punya fighting dekat kelab malam tu. And apa yang mereka improve dekat sini adalah second emotional weight dia tu, Untuk kali ni dia punya emotion lagi terasa dekat penonton. Maybe because siapa yang dah tonton Gayung 1, dia dah membawa kepada Gayung 2 ni tak, apa yang mereka lalui sama-sama Mat dengan Mio, kemudian Cik Som apa semua ni kan. So semua benda tu kita boleh relate sebab kita tonton daripada yang pertama. So maybe kalau hampa tak tonton yang pertama tu, yang kedua ni hampa rasa macam tak berapa nak bagi emosi sangat. But kalau hampa dah tonton yang pertama, hampa tonton pula yang kedua, dia akan perasaan tu akan lebih timbul di dalam diri hampa lah. But again, dua benda utama yang nak mengganggu mata dan telinga kita tu agak jelas dia punya keburukan lah, iaitu dari segi audio mixing dan juga editing. Audio mixing dalam ni awal-awal opening act pun kita dah macam dialog macam kedap tau, macam dengar tak dengar apa semua. So dia jadi spoil lah dekat situ. Padahal itu adalah character introduction Mio. Disebabkan editing, disebabkan audio mixing tu spoil sikit, so aura Mio waktu awal tu dia hilang. Compare tu Gayung 1, kalau hampa tonton Gayung 1, aura Mio dalam tu mantap banget. Aku sangat-sangat happy waktu protagonist punya introduction dalam Gayung 1. Shot daripada tapak kaki membawa tunjuk reveal muka dengan music apa semua tu cantik lah. But then dia cuba ulang dalam Gayung 2 ni tak menjadi sebab audio mixing dan juga editing tu dah kacau kita punya mata dan telinga. So feeling tu kurang sampai. And actually bukan intro saja tau, ada few fighting sequence yang macam tu juga. Dia punya kelemahan dari segi editing dia tu, dia dah kacau bilau sangat tau. Dia macam nak tunjuk setiap benda sampai dia kacau mata hang untuk betul-betul hargai fighting sequence dalam Gayung ni. Padahal action banyak tapi dia kacau. So rugi lah, spoil. Itu kekuatan utama Gayung tu. Gayung 2 tu kan, compare tu Gayung 1, dia tak banyak fighting tapi kita boleh hargai lagi. Kita boleh orang kata bukan hargai, kita boleh macam rasa lagi tau. Especially yang waktu dekat kitchen tu kan. Termasuk final act final act situ patut jadi something yang big tau. Sebab time tu dia punya stake tu adalah dia punya family tau. Dia kena gantung macam tu, and segala pergerakan dia memainkan peranan kerana takut akan ada nyawa isteri dia terkorban time tu. Dia ikat tali apa semua. So the whole thing tu, the idea tu dah cantik dah, tapi the execution tu agak lemah sikit. So aduhai, rugi lah rugi. Aku rasa dalam Gayung 1 tu ramai sangat komen pasal pace. So yang aku cakap tadi kita improve kan, memanglah dia improve, tapi at one point dia rasa macam tarik handbrake, iaitu time babak final tu dia macam habis lah. Dia tarik handbrake. Kalau yang satu dia tak rasa dia tarik handbrake. Kalau yang satu kita tak rasa dia tarik handbrake, tapi yang dua ni dia laju sampai nampak jelas dia tarik handbrake. Dan kalau ada yang ketiga, aku harap penulis dia boleh craft something yang lebih ketat, lebih padat. Kumpulkan kelemahan dan kekuatan Gayung 1 dan Gayung 2, hampa for sure boleh create something yang akan jadi memorable kepada penonton. Because as much as aku love tonton Beto sebagai Mio Abdul Rahman, and aku nak lagi, so aku harap akan ada sequel tapi dengan lebih ketat, dengan lebih padat, and execute better daripada Gayung 1 dan 2. So kalau anda nak tonton filem ni, anda boleh tonton, sedang ditayangkan di Pawagam. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe, road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.